Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mana muazzin menyebutkan lafaz dua kalimah syahadah di dalam azan, disunnahkan kepada kita untuk kita melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sesiapa yang membaca ataupun melafaz lafaz tersebut, Nabi SAW bersabda, "Ghufira lahu dhanbuh", maka dosanya akan diampunkan. Dosa yang dimaksudkan ialah dosa kecil, bukan dosa besar. Ini seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian para ulama berbeza pendapat bilakah lafaz ini disebutkan. Pandangan yang pertama, pandangan Imam Nawawi ketika mensyarahkan Sahih Muslim. Beliau berpendapat bahawa lafaz ini disebut ketika mana muazzin menyebut lafaz asyhadu anna muhammadar rasulullah pada kali yang kedua. Selepas dia sebut tu, maksudnya kita sebutlah lafaz tersebut sebelum dia sebut hayya 'alas salah. Pandangan yang kedua ialah pandangan Al-Mubarakfuri ketika mensyarahkan Sunan At-Tirmizi. Beliau pendapat bahawa lafaz tersebut disebut ketika hujung azan, maksud hujung keseluruhan azan, bukan selepas asyhadu anna muhammadar rasulullah yang kali kedua tu. Sebab dia tak mau mengganggu dengan lafaz jawab azan yang biasanya disebut setiap kali selepas muazzin melafazkan sesuatu lafaz azan tersebut lah. Jadi dia kata tak boleh tambah mana-mana lafaz yang lain, macam tu. Jadi wallahu a'lam, pandangan yang lebih kuat ialah pandangan yang pertama, iaitu pandangan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam.